sabar tak verify kalau ada sabuk benda yang dia nantikan dah. Hotwheels laser stand. Okey, jom kita tengok. Laser stand ni bila dia box dah. Ini sabuk Hotwheels laser stand ni. Okey, ni saya beli kat Tosya Project dengan harga RM129.90. Tapi saya harga ni sekarang dah tukar jadi RM109.50. Okey. Apa dia kita tengok review. Ada orang saya beli pusing. Jadi besar juga. Tapi harga murah. Patutkan. Okey. Yang dia beli stand ni. Okey. Ini macam besar je kita buka. Okey. Apa yang dia dapat pensel. Kita pack dulu lah. Okey dah. Kereta ke dia bagi. Kita buka. Okay, susah je cashier tu bagi. Sorry dia ni. Macam ni nak buka ni. Macam je. Oh, weh, dapat dua rezeki lah tu. Okey, apa dia kita buka besar ni bila okey laser stand je kita buka. Ni mencuba 23 dah lama. Memang nak beli 200 tapi tak cukup duit. Boleh bagi duit rasanya ada 100. Tak boleh cakap pasal duit. Apa tu juga buka. Uish, dapat tahu ni. Buka sini lah. Sikit lagi. Apa lagi? Dah tahu rupa dia. Dapat juga tahu rupa dia. Okey dah. Dia kita suruh pasang. Tarik punya ni. Tengok manual je ya. Buatkan dapat nombor 1 ni. Ada stiker. Pasang ni pasang macam ni. Balik macam ni kot. Betul. Macam ni. Ini nombor 1. Ni nombor 1 ikut nombor. Macam ni. Oh, masuk kat bawah ni. Dah jadi. Kali sengit, okey. Pasang macam ni boleh kena nombor. Oh, ikut warna. Lagi best. Lagi seimbang. Dia jadi. Macam nak pasang ni? Oh, macam ni jadi bentuk ni. Dah kena pasang balik. Okay, mula nombor 4. Pasang macam ni. Oh, terbalik. Kita buat. Oh, dia kena ikut nombor. Mana satu tempat nak lawan. Sama dekat bahagian warna biru atau warna merah. Okey. Rasa dia boleh pasang 2 ke? Alamak, macam dia boleh pasang 1 je dah. 1 je boleh pasang macam ni kot. Oh, masuk macam ni kot. Kita balikkan. Dah jadi. Apa tunggu lagi? Demokan lah. Sekejap sikit lagi nak betul. Cabut je yang ni balik.
Cis cabut pula. Dah jadi. Okey, apa tu lagi kita buat percubaan dulu. Macam ni. Okey, 1, 2, 3. Yes, berjaya. Oh, masuk macam ni guys. Tenang. Sekejap, mana hook tadi tu? Ni, lupa pula aku akan. Lupa belanting tu. Kita buat katakan ni. 1, 2, 3. Uish, patah balik kat sini lah. Lah, yang ni lupa pula nak pasang ke bahagian ni. Bla. Alamak, terbalik lah pula. Stiker ni nanti saya tunjukkan. Nak saya tunjukkan sekarang boleh je macam mana je. Sikit lagi nak jadi. Aku dia macam ni. Okay, sekarang mula kat assemble sekarang. 3, 2, 1. Wow, hebatlah. Ada satu lagi saya hebat, terbaik lah. Macam mana sih tadi ya? Okey, dalam satu. Patutlah baru nak kali pun sampai sini. Akan boleh sampai juga kena serambut Hot Wheels yang lain pula yang beratus-ratus, 200, 300 ringgit. Kalau dia Hot Wheels bisa dekat Toys R Us, Aeon, Parkson, Easton, Metro Jaya dengan Shopee. Kat online boleh cari Shopee, Toys R Us Online Store, Lazada. Kerana mana-mana je mencari. Kalau dapatkan sekarang sampai kesal. Ibu ada tinggal 3 je. Cepat dapat sekarang. Kita baik sebab Assalamualaikum. Terbaik. Yes. Wow.